Okay, kejap lagi korang tengok macam mana aku cari zone Kalau dah kejadian macam ni, yang dah pernah belajar sebelum ni, dekat kelas sebelum ni, yang dah tahu basic, korang akan macam, mana Haikal cari macam tu. Benda boleh buat dalam beberapa saat untuk kau nak cari zone. 15 saat lagi untuk candle H1 close. Candle close breakout. Nak buat apa? Nak buat apa sekarang? Dah tahu dah breakout, kita buka lower time frame, ambil mana-mana resistance yang ada, tanda siap-siap. Daripada M15 aku akan pergi M5 untuk kecilkan zone. Jadi macam ni, akan ada dua zone ni. Mana satu nak ambil. So sekarang berapa pips? Ni pun besar ni, 85 pips ni. Nanya Pak Karim, dah buka M5 lah. Ini pun 60 pips. Gila kau. Kalau macam tu, yang ni cancel. Kau tunggu dia collect bawah tu. Nak kecil ke lagi buka M1? Sebab kalau M5 pun masih besar, nak buka M1 ni. M1 pun ada ni satu kecil punya resistance, kiji punya resistance 70 pip lah, besar juga besar weh zone. Sekali dia collect yang ni je, macam mana? Tu terus jalan tu. Yelah, dia collect yang tu je lah geng. Dia tak turun ke bawah. Inilah maksud aku, kenapa kita kena tanda je mana-mana zone yang kita nampak. Sebab benda-benda macam ni lah. Kalau kita betul-betul mengharapkan satu zone je kan, contoh kita mengharapkan zone yang bawah ni kan, dia nak pull back sampai situ tak sempat pun. Last dia ambil zone yang atas sekali ni.